kumpul deposit rumah RM50,000 dalam masa 5 tahun. Tips kumpul deposit rumah RM50,000 dalam tempoh 5 tahun. Khas bagi tuan-puan pasangan suami isteri yang nak kumpul dana deposit rumah sebanyak 10% daripada harga rumah, iaitu RM500,000. Tuan-puan ada 5 tahun lagi bersamaan dengan 60 bulan. Target tuan-puan adalah untuk memiliki emas sekitar 80 gram. Caranya mudah sahaja. Yang pertama, suami dan isteri buka akaun emas public gold masing-masing. Jangan gabung simpanan dalam satu akaun. Kemudian, suami simpan 0.7 gram sebulan. Isteri juga simpan 0.7 gram sebulan dalam akaun GAP secara konsisten selama 60 bulan, iaitu 5 tahun. Selepas 5 tahun, akaun suami dan juga isteri akan ada sejumlah sekitar 80 gram emas. Hari ini, 80 gram emas berharga sekitar RM48,000. Dengan kenaikan harga emas sekitar 10% tahun, harga 80 gram emas itu akan meningkat lebih daripada RM50,000 selepas 5 tahun. Kenapa tak simpan duit? Duit nilainya boleh susut dan kebanyakan daripada kita, kalau nampak duit depan mata, lebih mudah terguna dan terbelanja. Tetapi dengan emas, kita dapat elak simpanan kita daripada mudah bocor dan akan lebih termotivasi apabila tengok gram emas meningkat setiap masa. Sebab target kita lebih jelas dan paling penting, harga emas itu akan meningkat. Dengan adanya platform akaun GAP Public Gold, simpanan kita akan jadi lebih mudah bertambah dan juga mesra bajet. Jadikan emas sebagai strategi bijak untuk memiliki rumah bagi pasangan suami isteri yang nak bermula. Kongsikan video ini kepada pasangan tuan-puan dan boleh hubungi saya untuk saya bantu tuan-puan langkah demi langkah untuk memulakan tabungan emas.